Ramai sangka bila bersara, hidup akan tenang. Tapi realitinya, ramai pesara kerajaan makin tertekan sebab kuasa beli makin jatuh. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Bila harga barang naik, nilai duit jatuh. Walaupun pencen datang setiap bulan, jumlah tu sebenarnya makin kecil dari segi nilai sebenar. Inilah yang dipanggil inflasi, musuh senyap pesara. Kos hubak naik, kos makan meningkat, komitmen masih ada. Tapi pencen tetap sama berpuluh tahun. Itu sebab ramai pesara akhirnya terpaksa berjimat ekstrim atau cari pendapatan tambahan walau dah lanjut usia. Sebab tu, kena mula lindun nilai duit kita sebelum bersara. Salah satu paling mudah, alih sebahagian simpanan kepada aset yang kekal inflasi seperti emas. Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk kekalkan kuasa beli. Siapa yang mula awal, dialah yang paling selamat. Makin lama tunggu, makin banyak nilai duit dimakan inflasi. Jangan jadi sebahagian daripada statistik pesara yang makin miskin. Jaga kewangan hari ini, tenang masa bersara nanti. Semoga bermanfaat dan selamat menyimpan. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.